Masing-masing ada Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Salam berhujung minggu. Ya, kami di Geni Bridge. Geni Bridge bersama seorang yang hilang penglihatan dia. Hilang penglihatan dia. Taklah. Kita bersama hari ni bersama siapa, Bawi? Kita punya tetamu kita. Dia ni saya nak kata artis. Saya tak sampai hati lah nak panggil. Apa tu? Kalau orang awam macam tu okey lah. Dia ni biasa jadi artis lah. Biasa lah. Pernah jadi ya? Sebab mereka ni mereka ada kumpulan. Tapi kita panggil dia seorang lah. Wakil lah. Okey. Ramai buat semua lah. Kita panggil dia seorang. Okey. Alright. Dia ni Kita jalan. malam ni turn kita punya sembang live. Sembang kemas ya. Live lah kan, podcast lah. Yalah, selalunya kita selang seminggu. Kita selang seminggu. Podcast dan juga paranormal. Paranormal yang minggu lepas macam apa tahu, Pali telah ditarik kakinya. Untuk pengetahuan apa, alhamdulillah Pali dalam keadaan okey. Ya. Masih lagi normal. Hidup lagi. Dan dia tengah di belakang kamera. Dia seorang yang sangat Berdisiplin, okey. Jadi kita lupakan Pak Pali. Biarkan dia. Sebab Pali pun bukan penting. Ya. Dia selalu kena rasuk. Ya. Malam ni kami nak bagi tahu gambar, kami bawakan seorang bekas juara Gegar Lawak 2000 apa? 2018. Juara Gegar Lawak 2018. Peserta Maharaja Lawak Mega 2019. Betul? 2019. Dan takat itu saja perjalanan seni dia. Baru dekat tu. Jadi kita perkenalkan Sendo Cute. Sendo Cute. Hang, libat aku. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam lagi. Malam. Pengetahuan hang lah. Okey. Dalam banyak-banyak tetamu aku panggil. Aku tak biasa lagi bukit tetamu. Hang kena tahu aku sebagai kereta tank. Lagi kita tengok. Okey, Yendo macam mana pakai spek malam ni Yendo? Aku memang tahu lah. Lampu yang pasang dia banyak. Sini yang tahu. Memang kena banyak. banyak. Sebab yang dalam kalangan kita lah ni, aku seorang yang putih. Saya pun putih. Ambil putih sikit lah. Tapi ini lah dia. Hari ni kami nak bawa, kalau hampa kenal, yang mana kenal Sendo Gegar Lawak Cute. Sendo, apa tu orang kata apa? Sempat. Hanafi Sendo. Hanafi Sendo Cute. Ini dah ada orang dia. Tapi hampa tak bisa dengar lagi cerita-cerita dalam kain dia. Tak bisa lagi. Belum. Mungkin apa tak tengok siapa. Dia mamat ni kan. Mereka ni panggil siapa. Ya. Kita tengok. Ya. Jadi kami memang suka panggil orang-orang yang Pelik. Yang hebat lah. orang sini yang biasa ada dalam bidang seni ni, industri seni ni, tapi tak banyak orang kenal. Jadi banyak orang kenal. Kami cuba panggil balik untuk naikkan nama mereka. Untuk naikkan nama mereka. Betul. Tapi yang jangan over lah. Okey, aku try. Puan A tak kenal. Tak kenal. Kami pun tak kenal lah. Tapi tak apa. Malam ni kita akan bagi kenal siapa Sendo Cute, siapa Hanafi Sendo, dan juga Pipi. Pipi. Pipi pun ada. Ada setengah panggil Pi lah. Pi lah. Okey. Kenalkan diri. Tadi aku dah bagi. Cuma dia Dia cerita lah. dia cerita lah. Terlibat dalam industri seni ni. Perjalanan, nama pun tajuk perjalanan seorang penghibur. Aku rasa terhibur hari ni. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua viewer yang ada di luar sana. Nama saya kira nama pentas orang panggil Sendo lah. Sendo Cute. Kalau kata nama dalam pada IC tu Muhammad Hanafi. Nama memang tak kenal dengan rupa. Nama tak kenal lah. Macam mana dapat nama Sendo?
This is a good question, bro. Good question. Good question. You answer me lah. Okay, wait sebentar. Okay, nama aku Shendo tu sejak dulu. Aku ni main gym. Oh, main gym. Aku main Besar gym. main gym. Besar main gym, brother. Oh. Tu, tak perasan? Tak nampak? Biasa lah. Biasa lah. Okay, dulu sebab aku main gym. Oh. Jadi badan aku kayak sadar lah. Okay. Bila sadar tu, setiap kali member dia jumpa, kata, "Hai, Shendo, Shendo." Dia buat pusing sikit lah tu. Aku main macam sedap nama ni. Sapu lah. Jadi Hanafi Sendor lah. Jadi Hanafi Sendor lah. Okay. Hang tahu tak apa maksud Sendor tu? Tahu lah. Apa dia? Shendo ni dia sadar. Kan? Bukan? Kan? Main naik. Bagi saya duduk tengah lah. Main iblis pula. Seorang yang cat and Awi double. Okay. Minta maaf lah. Sorry Ada guys. gangguan sikit. Sorry Dari guys. segi sound. Tapi sekarang okey dah ke tak okey lagi? Okey. Kita ulang balik. Ulang balik daripada awal. Bukan ulang balik dari awal. Okey. Apa nama maksud Shendo? Apa maksud nama Sendor ni? Okay, dulu di zaman 1920-an. Oh, lama tu. Cerita lama. Oh, lama tu. Cerita lama. Jepun Lama, pun lama. kena jep baju kita tu. 1920-an. Ada seorang ni, Muhammad ni, dia adalah manusia pertama yang training angkat besi. Shendo tu lah maksud Shendo. Nama dia Eugene Sendor. Dia adalah Mr. Olympia yang pertama. Dia orang apa tu? Dia Mak Saleh lah. Mak Saleh lah. Mak Saleh. Kalau hang nak tahu ya sajalah sebelum kita teruskan, aku dah Eugene tu. Bukan. Dari pada mana? Macam mana hang boleh terlibat dengan dunia seni? Oh, dunia seni. Dunia seni ni aku terlibat lama dah cerita dia. Tapi sebelum aku nak pergi masuk dalam dunia seni ni, aku masuk uji bakat dulu. Uji bakat. Uji bakat dulu. Sebab apa? Awal tu aku pergi merata dah lah. Cerita dia aku pergi merata. Aku pergi mana pun orang nak beritahu aku, ni lawak handsome. Ni podcast tu atau cerita betul. Oh, yang ingat aku tipu. Nampak pun. Itulah kira dulu kira aku pergi mana. Aku dah buang perangai lama. Simpan balik. Perangai panas barang aku dah buang lah. Jadi bila aku dah duduk tengah ni, tolong behave lah. Okey je. Okey, dan macam tu lah starting dia. Aku starting tu, okay, aku pergi mana-mana ni, aku masuk apa pun, mereka ni, ni lawak lah. Handsome tu betul lah, ada sikit lah orang kata. Aku tak boleh tipu benda tu. Okey. Hang bermula sebagai apa macam tu? Sebagai manusia biasa macam hang juga. Aku tahu. Aku keluar macam aku juga. Sama. Tapi aku nak tahu hang bermula sebagai penyanyi ke, Okey. teater ke, pelakon ke? Kalau ikutkan, kalau kata ni, aku uji bakat dulu. Bila aku dah pergi satu. Okey, uji bakat tu. Uji bakat apa? Uji bakat lawak. Raja lawak. Raja lawak. Time tu Raja lah. Swasta Mel. Time tu Raja lawak. Kalau tak silap aku 5 ke 6 macam tu aku awal tu aku try. Daripada awal tu aku try tu lah. Aku duk try tak dapat. Lepas tu jumpalah macam-macam orang. Jumpa lah tu dia beritahu ni daripada ni hang buat main teater dia kata. Buat teater. Cari pengalaman kat situ. Boleh belajar macam mana teater ni. Lepas tu aku duk try tu tak dapat. Bukan tak dapat sebab aku tak lawak. Cuma depa ramai lagi yang memerlukan satu. Ada lagi yang lawak pada hang lah. Tak, depa cuma memerlukan saja. Depa tak lawak pun. Depa tak lawak pun. Cuma depa memerlukan. Jadi depa tu bagi kat depa. Jadi aku start daripada tu baru aku main teater. Bila aku dah start main teater, aku dah belajar self confidence. Sebelum tu ada lagi. Sebelum tu aku masuk kelas. Hang masuk kelas? Masuk kelas tu dah main teater. Aku aku belajar main awal tu. Aku belajar dengan Abu. Kelas lakonan lah. Kelas lakonan waktu tu. Aku belajar kelas lakonan. Start pada aku belajar kelas lakonan tu baru aku masuk dalam bidang teater. Lepas tu adalah beberapa produksi yang aku masuk. Yang macam awal tu. Depa panggil hang ke hang yang sendiri ingin nak join? Aku jarang minta. Jangan minta. Depa panggil lah. Hang tim mana tu? Tim mana? Tim mana yang panggil hang?
Aku banyak team. Aku kalau Salah kata satu cerita lah. kalau kata starting tu aku first aku main teater tu, aku main dengan Usuk Bakang. Usuk bakar. Usul bakar. Usul bakar. Duduk. Ya, Usuk Bakar yang tu dia first teater yang aku berlakon kat dalam cerita tu. Kira teater serius lah. Teater tu serius. Monodrama lah. Monopoli semua Kau itu. faham lah monodrama apa? Orang teater ada tanya macam tu. Dah jangan sambung. Saya dia betul yang aku tak tahu. aku start main teater situ dulu lah. Okay. Tapi teater tu serius. Ya. Aku dalam tu aku mafia. Aku gangster. Oh. Aku ketua gangster lah. memegang sebagai ketua Watak gangster ketua lah. gangster. Tetapi dengan kebolehan yang aku ada, telah menukarnya menjadi ketawa. Aku ni gangster waktu tu. Tapi dalam kali aku jadi lawak pula. Scene tu jadi lawak Scene tu lah. jadi lawak. Dia tak boleh lari lah. Tak boleh lari. Hang kalau kata hang ni memang lawak. Hang sembang sikit pun mesti hang kena buat lawak. Betul. Dia macam tu, dia habit. Tapi sejak aku kenal hang lah, apa hang sembang bagi aku rasa tak lawak pun. Tak lawak. Aku tak pernah gelak pun. Hang tak pernah gelak. Okey, aku ada juga jenis-jenis tu. Hang kena lebih lagi lah. Hang kena usaha lagi lah. Tapi tak tahulah, yang aku tahulah kebanyakan yang binatang saja yang tak gelak. Yang lain semua kalau manusia ni InsyaAllah lah. Aku kategori King Kong. Hang kena buat lawak macam mana King Kong boleh King faham. Kong boleh faham. Macam mana aku nak buat lawak pisang kot? Hang kata hang hebat. Hebat. Tapi tu kan ke arah binatang. Aku tak banyak belajar kat situ. Sebelum hang bergelar seorang pelawak di dalam TV lah, di dalam televisyen ni, program pakai TV ni, berapa banyak teater yang join? Oh, kalau nak ikut data banyak weh. Banyak tak terkira lah. Bukan sombong tapi tak terkira. Bukan apa, sebab aku ni jenis pelupa. Jadi aku tak ingat lah. Tapi aku rasa lebih pada 20 aku rasa. Dalam banyak-banyak. Tak pantun ke apa? Bukan. Oh, bukan. Dalam banyak-banyak kata apa lakonan dalam teater ni, lagu pentas ni. Apa watak yang hang rasa susah bagi hang untuk berlakon live depan penonton ni? Sebab teater ni yang aku tahu lah. Aku tak pandai sangat buat teater ni. Tahu. Yang aku tahu dia kena jaga blocking. Yes. Dia kena improvise. Dia kalau silap ni macam mana hang nak take action Nak take action, betul? Watak yang mana hang rasa hang bawa paling susah lah hang rasa? Hang nak in character tu. Watak kalau yang paling susah aku rasa serius lah. Watak yang serius, yang hang pegang watak tu hang kena serius all the way. Nampak orang putih aku okey tak? Macam mana hang jadi mafia dia. Macam jadi mafia tu. Sedangkan cerita tu memang nak bagi tahu kata gangster ni tak bagus. Tapi bila aku bawa dia jadi macam ni. Tapi bagi aku lah, bagi saya lah Mek. Kalau walaupun macam mana pun dia seorang pelawak, tapi kalau dia tak boleh mendalami watak yang mana dia dapat, dia tak hebat lagi lah. Dia kira dia ni kira sir lah. Sertutuk sangat. Hang bagi yang biasa sudah lah. Dia tetamu kita. Tetamu. Saya lupa. Saya ingat musuh. Sebab lah ni musuh ramai sangat. Tapi saya tak ada dalam selimut. Tak ada semua. Musuh selalu dalam selimut. Okey lah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Saya tak saya di luar. Okey. Okey tak apa. Masalah hang tutup sat mulut hang. Okey, Cik. Sebab kami nak layan kami punya follower. Yeah. Lain. Baca kita punya komen. Okey. Kita sentiasa melayan setiap komen-komen daripada follower. Betul. Kita kena layan. Haya hadir, selamat malam, terima kasih. Syak Maidin, waalaikumsalam. Roy terbaik. Hai Sendo. Hai. Apa ni? Muhammad Radi, Muhammad Fadil. Pak Abang Sendo, suara okey, terima kasih. Syafiq, waalaikumsalam. Mr. Riz. Pakai pencuci muka Abawi. Apa Abawi? Muka jambu lah ni. Saya cuci muka saya dengan Colgate. Mereka jealous. Aku putih. Betul lah. Dalam banyak-banyak tim yang kami kumpul ni, aku seorang yang paling elok. Yang paling elok betul lah. Sebab cuci muka pun pakai ubat gigi yang membayangkan. Gigi dia pakai ubat apa? Azira, Assalamualaikum. Glowing yang muka Abawi. Terima kasih. Biasa, itu biasa. Dia Parpu Tosem Masam. Terima kasih semua. Asrul Seberang. Waalaikumsalam. Muhammad Husaini, speaking London sikit. Good night. Good
Good night. Okey, Amir. Alright. Kita teruskan dengan perbualan kita dengan Perbualan, tetamu kita ni. Tetamu kita. Mungkin ada dia senyum macam dia kepit. Asal. Dia syok lah tu. Patah balik. Okey. Dengan Shendo Cute ni, hang apa sebenarnya yang aku tahu lah. Hang sebenarnya banyak kali di audition. Tapi gagal. Dan yang aku tahu, hang ke gagal lawak. Hang hampir juga keluar pintu balik. Oh, ya. Dah 12 malam. Hang hampir dah. Hampir, Lah, betul. patah balik. Tapi disebabkan ada nasihat daripada kawan-kawan, hang tunggu. Dan di situ dapat. Dan di situ juga hampa bergelar juara. Betul. Hang rasa masa tu kalau hang keluar, hang akan pergi lagi tak? Aku ingat Ataupun hang give up tu Give up. kalau kata aku keluar macam tu, aku ingat aku tak duduk kat kursi ni. Dengan sembang kemas. Mungkin hang Aku akan lalu yang tadi tu aku. Kemungkinan itu aku tadi tu. Aku nampak orang pasal lampu sikit. tapi sembang kemas kira besar jugalah. Dari pandangan peribadi hang lah. Apa yang hang rasa tentang tim kami ni Sembang Sembang Kemas, Kemas ni? Aku hantar lah daripada dulu aku jenis tak kata kat orang punya. Jadi boleh-boleh je lah. Babi. Aduh. Baby face. Hai Abang Sendo. Hai baby face. Oi. Tak, saya nak tengok gambar dia. Tengok tu. Oh, ni kan Mira ni. Mira. Oh, Mira. Ingat siapa dia? Wow. Jangan tengok lebih-lebih. Okey, Cik. Mira ni aku punya. Hamil juga. Berapa orang hamil ni? Semua perempuan suka kat aku. Semua perempuan juga. Okey, Sendo. Ya. Anak aku tanya lagi tak? Tanya boleh, tapi yang biasa-biasa dah lah. Jangan tekan sangat. Okey. Macam mana boleh dapat nama kumpulan cute ni? Daripada siapa? Idea siapa? Idea kumpulan Q ni. Okey. So kami sebelum ada kumpulan Q ni, nama kami lain. Nama kami Ketuat. Nama penyakit. Nama penyakit. Ketuat Ketuat. Awal tu Ketuat. Dan kami pergi pun audition semua, kami pakai nama Ketuat lah. Dan sebelum kami pergi audition tu pun, kami dah banyak job macam tu. Betul. Yang tahu cerita aku ya. Tentu lah kami dah ada sedikit sebanyak lah masa tu. Lepas tu pergi audition, kami pakai nama Ketuat. Jadi bila dah masuk, bila terpilih untuk jadi sebahagian daripada ni gagal lawak punya tim, bos Astro beritahu. Dia cakap nama ni nama penyakit, dia kata. Dia kata kalau ni tak macam tak berapa manis lah. Tak sesuai lah didengar untuk kumpulan lawak ni. Sebab kalau macam kita sebagai orang lawak ni, kita nama lagi pelik tu lagi lawak. Kita bajet macam tu. Tapi bila dah masuk dalam stesen TV ni, tak boleh lah. Jadi kami bos beritahu kata dah ni hampa tukar. Dia bertukar. Lepas tu kami bagilah berapa banyak nama kami bagi. Lepas tu bos cakap, hampa dah macam ni dengan muka hampa 2 orang pecah. Seorang dia kata handsome, aku tak pasti siapa dia. Aku tak pastilah. Aku rasa hampa pun boleh hampa boleh tengok poster lah. Tiga-tiga macam Lepas tu bos cakap, okey apa kata hampa guna nama cute, dia kata. Dan kami dengar nama cute tu, kami rasa, okey juga. Sebab lepas dia cakap tu, kami pun tengok cermin sama-sama masing-masing lah. Tengok, boleh juga ni. Lagi satu sebab kami minat kumpulan Jambu. Inspirasi hampa ni kepada Jambu lah. Jambu lah. Arwah Pak Yus lah. Arwah Pak Yus. Okey. So, program yang orang kata masa tu program TV ni orang kata bertukar-tukar nama. Tiap-tiap tahun. Selepas Raja Lawak tu dia bertukar nama. Betul. Bertukar nama dan setiap kali program tu agak kita tengok show lah. Dan hampa menang program baru masa tu. Betul. Lepas tu perjalanan hampa selepas gelar juara. Macam mana? Hampa dia cerita kat kami, hampa punya tak bisa menang. Dia ada gagal. Betul. Pilih gagal, tiba-tiba menang. Terkejut lah. Terkejut jadi. Jadi macam mana perjalanan hampa sebagai anak seni? Perjalanan kami sama macam orang biasa juga. Bangkit berjalan. Tak ada lah dia. Jadi tak apa aku tolong jawab. Tolong sikit. Tapi hang bahaya. Biar aku jawab. Biar aku jawab daripada hang jawab. Perjalanan dia tu kira macam bahaya. Kalau bagi dia ni jawab habis.
Jatuh aku punya prestasi. Kau takut. Hang jawab. Baik, aku jawab sendirilah. Apa soalan hang bagi aku yang jawab. Bagi dia jawab. Boleh tak? Tak ada. Boleh juga. Aku mau rasa kering tegak. Okey, minum. Okey. Okey, silakan. Okey, selepas kami gelar juara, perjalanan dia tu agak seronok. Agak seronok di situ sebab bukan kata tak pernah menang, ada juga yang pertandingan lain kami pergi menang juga. Cuma yang tu reality antara terbesar, reality TV. Jadi dia nak kata syok lah. Culture shock. Dia tak culture juga. Dia syok saja. Dia tak boleh panggil culture shock. Dia syok saja. Culture shock ni dia lain. Dia syok lah perjalanan tu. Kami kerja apa orang ni? Daripada kerja susah-susah kami 3 orang kerja macam mana apa semua, tiba-tiba naik dapat program TV. Lepas tu menang pula. Perjalanan tu syok lah waktu tu. Jadi masa tu hampa masih stay di Penang ke? Ataupun hampa berhijrah ke tempat lain ke macam mana? Oh, bila dah nak jadi artis dia tak boleh. Dia tak boleh duduk tempat sendiri. So kena hampa Kena berhijrah. cerita hampa berhijrah tu aku tahu. Yes, aku tahu hantar dia je. Tak, aku nak cerita. Tak payah. Aku cerita. Sebab kalau aku cerita, aku lapis sikit. Aku pun pernah nak libat dia ajar lawak. Sebabkan aku undian tak cukup. Okey. Aku keluar awal. Ya, faham. Masuk TV. Tadan. Kita masuk ke luar. Penuh. Dari Azhar. Ajar Ricky. Saya keluar sebelum minggu pertama saya keluar. Sebelum ni. Mana kata tak dapat. Nampak? Yang tu dia lapik tu cantik. Kalau hang bagi hang yang jawab, mampu orang. Sebelum minggu. Okey. Macam mana? Macam mana? Cute dengan momentum yang sangat baik. Baik, betul. Sangat baik. Sampai keluar paper masa tu. Paper keluar. Semua keluar, paper Cina semua keluar. Hampa menepati ramalan lah. Betul. Tapi selepas itu hampa ke Maharaja Lawak Mega tak seperti cute yang berada di Gegar Lawak. Okey. Yang tu dia jawapan dia kira orang boleh tahu dah. Gegar Lawak ni dia satu pentas yang kecil. Maharaja Lawak ni tempat pentas yang besar. Jadi kita akan macam kami ni sebelum kami nak pergi tengok apa, kami daripada dulu kita duk tengok saja Maharaja Lawak ni. Kami tengok hotel-hotel punya persembahan semua kita tengok pun kita tahu dah. Jadi bila kita dah masuk pertandingan yang kecil, okey kita dah menang, kita dapat pergi peringkat seterusnya iaitu Maharaja Lawak. Kita bila kami masuk dalam tu, macam mana kami boleh drop sebab kami lawan dengan orang-orang yang Orang lama. Hotel. Jadi dia tak sesenang yang disangka lah. Tak senang bro sebab kita respect depa. Kita tengok depa, kita respect. Jadi yang tu adalah satu kesilapan kami juga. Sepatutnya Hampa takut nak lebih daripada depa. Selepas MLM tu, tadi pun hang kata macam sepatutnya hampa fight betul untuk MLM lah. Betul. Tekaikan nama hampa cute ni di dalam industri ni. Tapi selepas tu aku tengok cute dia ada job lah. Ada. Job. Momentum tu. Tapi dia agak turun dengan satu kemudahan yang agak besar juga. Nama hampa agak besar juga masa tu. Betul. Waktu tu memang kami boleh kata naik lah waktu tu. Tapi bila sejak kami masuk MLM tu jatuh. Disebabkan kekalahan MLM ni pun salah satu juga dia boleh dia bagi efek. Jadi sebab orang respect tinggi dah. Hampa masuk ni sebab kami daripada duk naik ni orang respect. Depa ni boleh bagi dah, depa ni boleh bukan kata boleh bagi, boleh sama fight lah, sama-sama fight. Tapi bila dah naik kami jadi macam tu. Okey, zaman hampa masuk MLM tu. Siapa yang kumpulan mana yang sezaman dengan hampa tu? Yang lah ni yang top lah. Yang tu tentu ada Shiro. Tentu Shiro menang. Shiro menang. Shiro juara tentu. Lepas tu ada lagi lah hotel-hotel apa semua, Abang Joey apa semua dia punya. Banyaklah kumpulan Zero, kumpulan banyak aku tak Bocil semua lah. Bocil semua ada tentu. Antara nama-nama besar lah yang menang banyak kali Putih.
Okay. Bagi aku lah, Hmm. aku tengok cute ni, kumpulan cute ni, anak seni Penang. Anak jati Penang. Aku tak nafikan, cute ni antara satu kumpulan pelawak Pulau Pinang yang mempunyai bakat yang besar. Hampa bertiga. Dan sampai hari ni hampa masih bertiga. Masih aktif lagi lah. Masih aktif lagi. Alhamdulillah. Cuma bila ada urusan masing-masing, buatlah. Buat betul. Okay. Aku tak nafikan. Sebab apa? Setiap orang ada karakter dia sendiri. Contoh Tapai. Tapai dia kuat dengan cara karakter dia. Dengan dia punya boleh merepek apa semua kan. Abang Hang. Abang Hang nama apa? Zam. Nama lupa dah. Kan nama nak dekat sama Hang. Oh, betul ke? Abang Hang pun ada dia punya karakter. Ya, betul. Macam Hang sendiri pun aku tak nafikan. Walaupun aku tak suka kat Hang. Nafi lah sikit. Live ni. Lupa. Kita bukan sembang kedai kopi. Okay, Min, potong lah. Tolong cut kan tu. Potong lah tu. Aku tak nafikan. Hang ada bakat sebagai seorang pelawak. Cuma kalau siapa yang panggil Hang tu untuk memegang watak apa-apa ke, kalau orang tak pandai guna Hang, ni bagi aku lah. Ya. Benda tu rugi. Sangat rugi. Sangat rugi. Sebab Cute ni antara satu nama tim pelawak Penang yang besar juga. Ya, yang besar. Juara Gegar Lawak. Betul. Okay, so lah ni apa projek terbaru Cute? Projek terbaru insya-Allah kalau tak ada apa-apa bulan 11 ni kita akan buat teater. Buat teater lah. Buat teater. So pementasan teater masih aktif lah. Masih aktif. Di mana? Kita akan buat di Dewan Seri Pinang. Dewan Seri Pinang. Di Penang, betul. So dia punya proses tu berapa persen lah? Sekarang ni masih dalam perbincangan. Tapi macam skrip semua dah lah. Cuma tunggu kita akan buat next meeting apa semua kita akan. So dalam teater tu siapa terlibat? Hang terlibat sekali lah. Aku terlibat. Kumpulan Cute terlibat. Dan ada beberapa artis daripada Penang pun ada juga yang bergiat dalam teater apa semua. Lepas tu ada lagi artis luar juga. Okay. Kita akan Main cast tu adalah main Cute. Kita seorang Cute lah. So antara macam tadi Hawi kata lah. Cute ni dia ada bakat dia. Dia ada bakat dia. Tapi sayang disebabkan program TV yang masa tu hampa tak fight tu betul-betul. Betul. Nama hampa agak jatuh. Tapi sekarang ni kalau hampa tengok teater pun hampa masih aktif. Lagi satu waktu tu masa yang kami keluar sebagai juara lepas tu masuk MLM tu kan kita ada COVID. Ya. Itu kan salah satu dia. Waktu tu menjunam. Ya, sebab dia salahkan Tuhan lah. bukan salahkan Tuhan. Aku salahkan yang depan ni. Siapa? Sebab am menyalahkan penyakit. Bukan. Waktu tu virus tengah merebak. Kekacauan sikit lah. Lepas tu waktu tu kami betul-betul tengah naik. Walaupun dah lepas habis MLM tu, job still ada. Still ada lagi. Duk jalan pergi merata apa semua. Tapi bila COVID tu, kira semua kena work from home lah. Semua kena duduk di rumah apa semua. Jadi, tak dapat lah untuk kami neruskan lagi waktu tu. Sebab kami pula baru. Banyak waktu COVID ni, dia ambil orang lama. Selepas tim hampa bergelar juara lah. Ada dapat mana-mana offer daripada produksi mana untuk berlakon filem ke, drama ke, telemovie ke? Ada. Waktu kami di Gegar Lawak dah ada offer. Dapat offer dah? Dah dapat offer dah sebelum habis lagi. Tu buat filem ke apa? Apa ni? Telemovie. Hang boleh bezakan tak? Drama, telemovie? Boleh beza je. Boleh. Apa beza drama dan telemovie? Drama dia pendek-pendek aja. Drama dia pendek-pendek. Drama pendek-pendek. Dia ada sambungan. Best semalam ni. Ada macam tu lah. Konsepnya lebih kurang lah. Dapat offer Waktu tu dah dapat. ni lebih kepada projek sendiri lah. Projek sendiri. Lepas tu MC. Buat MC. Buat konten lah. Orang panggil buat konten. Lebih kurang
kat arah tu lah. Akak awak tu lah ni. Ada buat kerja hakiki apa-apa ke? Ada. Selain jadi artis? Ada. Tak boleh. Tak ada kerja gigi tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tak boleh lah. Mana boleh nak makan pecik bulan-bulan. Oh, bermakna hang kurang job lah. Job banyak. Tapi duit tu pun aku tak pakai pun. Maksud dia, hang bukan orang pemalas lah. Tidak. Hang bukan orang Aku bukan orang pemalas. Aku orang yang hard working. Hard worker. Walaupun Hard working apa? Hard working. Hard working. Hard worker pokok hang. Walaupun hang ada job lah. Ya. Yang orang kata kalau macam ada setahun tu ada 2-3 kali job. Lebih kurang lah. 6-7 lah ada. 6-7 ada. 6-7 ada lah. Sebulan sekali lebih kurang. Aku sebagai orang yang agak rapat ni, aku tengok hang memang walaupun hang terlibat dengan industri seni ni, tetapi kehidupan peribadi hang memang bekerja dengan orang kata apa, hang Telus. sibuk dengan kerja hakiki hang. Betul. Aku walaupun macam mana pun aku mesti kerja. Ya. Waktu aku menang Gagal Awak tu, kan ada waktu period dia tu. Tak. Kami tak period. Bukan. Period. Aku tak mahu apa. Tak apa, tak apa. Dia dekat je baik. Okay, waktu tu, aku habis menang tu, aku balik kerja dulu. Sebelum aku masuk MLM. Okey, masa tu hang kerja apa? Aku kerja rapid. Rapid Penang. Rapid Sebagai apa? Penang. Aku sebagai pomen. Selepas berapa lama yang hang bekerja dengan Rapid ni, lepas tu hang ambil langkah untuk Jaga-jaga. full time sebagai seorang artis ni? Oh, aku kerja rapid ni lama. Aku dah hampir 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Lepas tu, baru aku masuk program lah. Hang pernah menjaga tak salah Aku menjaga, betul? Hang menjaga apa sebelum ni? Aku menjaga nasi goreng cak kotiau. Nasi goreng dan cak kotiau. Banyak lah macam-macam makanan lah aku buat. Tapi aku menjaga tu daripada kecil. Waktu aku sekolah, aku dah menjaga dah. Kau menjaga lah. Aku menjaga dah. Hang memang minat menjaga lah. Aku minat menjaga. Tapi aku pernah sekali pergi kat Shah Alam. Shah Alam betul? Dulu hang menjaga kat Shah Alam kan? Shah Alam. 2 tempat. Dah lah yang aku selalu pergi hang tu hang kat Shah Alam. Shah Alam betul? Ingat tak? Beringat? Jadi masa tu bila aku pergi Shah Alam, hang menjaga cak kotiau. Cak kotiau. Tapi tiap kali aku pergi hang tak ada, hang pergi mana? Aku tak ada siapa nak menjaga. Hang memang hang tak ada. Aku tak ada. Dan tu aku ada job. Maksudnya orang lain masak. Dan tu aku ada job. Ada job lah. Dia waktu kalau aku cakap ada job, aku akan tinggal lah. Lepas tu habis job, main balik. Masa tu hang pindah tu ke Shah Alam kan? Aku pindah pergi ke sana. Yang kata Duduk rumah mewah tu. duduk rumah mewah. Kundur sebelah ICT. Yes. Apa parking saja kena bayar 1,800 sebulan. Biasa je tu. Biasa kan? Biasa ya. Biasa sampai balik Penang balik. Abang ni habis dah. Duit bayar parking je. Kita tak Dulu. membuka aib. Ini pengalaman. Masa tu saya stay kat Bangi. Oh, jadi kerap jumpa lah. Saya duduk kat Bangi. Time saya cuti, saya akan singgah kat dia lah. Kat Shah Alam. Sebab saya selalu lepak Shah Alam. Okey. Dia menjaga kat Shah Alam lah. Betul. So saya akan pergi lepak lah. Jadi macam tu. Okey, kalau lah hang dapat ulang balik, masuk balik Gegar Lawak apa-apa semua, apa harapan hang sebenarnya selepas Gegar Lawak tengah lama duk naik tu, apa hampa nak buat untuk kekal kan? Hampa di dalam industri sebagai satu tim yang hebat. Sebab hampa memang ada orang yang berbakat. Memang dalam Penang hampa antara orang yang berbakat. Kalau kata diulangi balik kembali, macam lagu pula. Kami akan buat habis baik lagi. Mungkin sebab ini kita dah tahu dah perjalanan dia jadi macam ni. Pengalaman tu mengajak betul. Kita akan ubah balik. Yang cerdik tu kan. Yes. Waktu tu kita memang tahu apa cerdik lah. Tiba-tiba daripada orang kampung pergi naik pergi ke town area. Masa hampa pergi ke sana, hampa masih bercakap lorat Penang ke ataupun tukar lah slang KL? Kita orang mesti cakap Penang. Kita orang mesti cakap Penang. Kita memang Penang yang kita ni memang dah begini dah. Dah biasa lah. Dah biasa sangat. Jadi memang tak ubah lah. Pernah dengar tak saiz kasut aku berapa? Tak pernah, tapi aku tengok lah macam 12. Ya. Biasa rasa saya 12. Aku bisa lawan dengan 7 orang. Oh, 7 orang. Tak lari aku. Hang tak lari? Tak lari. Apa jadi? Apa jadi? Macam mana aku nak lari? 7 orang aku bangun pagi. Pagi. Tak ada bangun tu. Okey, okey, tadi tu banyak pada cute. Betul. Banyak pada cute dan sebagainya. Tim hang, jalan hang di dalam industri lah. Yang ni kita ambil sikit hang punya Pribadi. Hang Privacy. Sebagai seorang orang kata apa, penghibur. Hang macam ni lah, macam kami kenal ni. Betul. Hang memang happy go lucky lah. Tak kisah orang buat apa kat hang pun. Jenis okey lah, aku Aku jalan. okey, betul.
hang dengan kawan-kawan pun macam tu juga, sama. Sama? Tapi hang sebagai seorang bapa pada anak 4 Wow. dan isteri. Wow. Hang Karakter aku di rumah biasa ya. Aku tak ada lah lawak sangat. Cuma bila kita di rumah tu, kita jadi seorang bapa, kita kena didik anak-anak kita lah. Bagi tak bagi nampak macam. Tapi ada time aku akan melawak juga dengan depa. jadi macam Tak adalah serius sangat. sebab ada setengah orang dia di rumah tu dia lay. Ada lain betul? Dia di dalam kamera dia lay. Dia spray macam Abawi lah. Dia di rumah dia pakai skirt. Pakai sikit tu. Basuh baju semua. Itulah skills banyak pasal channel cute. Skills banyak. So sekarang ni hang apa kerja hakiki hang? Aku Selain daripada artis lah. tukang masak juga. Chef. Aku malas sebut perkataan tu sebab dia terlampau besar sangat bagi aku. Chef. Dekat mana? Dekat sini kak. Belakang ni? Belakang ni lah. Belakang ni? Belakang ni lah, dekat-dekat sini. Kira hang buka kedai lah belakang ni? Tidak, hotel. Hotel. Yang hari tu anak recommend aku sampai hari ni tak. Tak ada lagi belum. Sebab dia pun tak perlu kau orang ni. Itulah kerja hakiki aku sekarang ni. So sekarang ni hang rasa hang pun nak comeback ke balik ke ataupun macam ni dah okey ataupun satu hari lagi harap boleh comeback lah. Kalau diberi peluang, hati tu memang nak comeback lah. Nak comeback balik. Tipu lah cakap kalau kita tak mau comeback. Sebab kita kami daripada dulu masa awal kenal pun macam mana struggle untuk pi uji bakat ni apa semua. Tunggu berapa lama sebelum nak gagal lawak tu, kami tunggu 4 tahun. Untuk uji bakat gagal lawak tu keluar. Sebelum ni ada School of lawak solo. Betul. Nak sampai ke gagal lawak tu ambil masa 4 tahun. Dah sampai gagal lawak pun hang tunggu daripada 7 pagi sampai 12 malam. Oh kalau tu bukan weh. Aku tentu aku masuk aku 7 pagi sampai pukul 2 pagi. 2 2 pagi. ke 3 pagi. Maksudnya masa tu aku dah dapat dah, aku dah balik tidur. Anda balik tidur lah. Aku belum. Aku belum lagi waktu tu. Hamba bayangkan 7 pagi baru pukul 1 lebih. Kat pukul 2 baru boleh perform. Tapi apa punca hampa nak keluar tu dan siapa yang tahan hampa sebenarnya, siapa yang Sebab waktu tu terlalu lama kami duduk situ. Bayangkan 7. Jadi fed up dah. Jadi fed up. Mandi, pergi pancok, pergi mandi kat dalam tu apa semua. Jadi hang bayangkan dah berapa jam kami duduk situ, dah jadi lemau. Dah rasa macam mana nak berlawak ni. Kita dah tunggu daripada pagi. Pukul 7 tu kami sampai kat mall tu. Sebelum nak sampai ke mall tu, hang kena bangun awal dah. 5 lebih dah bangun. Bangun tu, bayangkan berapa jam, dekat 12 jam ya duduk tunggu. Dah fikir, dah fed up lah. Macam Pai, Zam semua dengan aku dah rasa, uish, tak boleh pergi ni. Duduk fikir kan tu kan. Lepak kat luar dulu. Kami tanya sama macam mana lah ni tak boleh pergi ni, dah lemau ni nak buat lawak tak mau ni. Kami keluar. Lepas tu member pula, ada member daripada School of Lawak main budak. Nama ni. Astaghfirullahaladzim. Apa nama dia? Jai. Jai. Kalau tengok School of Lawak kan nama dia Jai. Jai Ho. Jai Ho. Macam lagu. Dia yang main. Dia main beritahu kata dia nasihat kami lah. Hampa dah tunggu daripada pukul 7 pagi ni. Takkan hampa nak dah tinggal lagi beberapa jam lagi, takkan hampa nak belah macam tu. Dia bagi nasihat apa semua, hampa damai daripada Johor apa semua. Kami berfikir balik. Tiga-tiga kami semua, okey tak apalah. Kita tunggu. Sagi masuk, kita pagilah. Ya. Hampa bayangkan daripada awal tu, juri dah macam mana dah. Lemau, macam mana main lemau. Sampai depa beritahu, mula depa beritahu ke hang masuk 3 minit lah. Hang masuk. Time tu dia dah tak bagi 3 minit, dia bagi dalam seminit. Kalau hampa tak boleh buat lawak, terus dia loceng. Ya betul. Waktu tu dah memang dia dah straight sangat lah sebab dia dah tak larat dah. Letih lah. Dia dah letih sangat dah. Dia nak tengok okey lah ni aku bagi hampa seminit tu mau lawak. Kami pun tunggu waktu tu, tinggal lagi 10 orang macam tu, duk tunggu. Sampai kami dapat. Alhamdulillah kami naik. Kami pagi yang kami bincang apa semua, naik. Depa dengar sampai habis 3 minit depa bagi. 3 minit lebih kurang 3 minit 4 minit tu lah. Depa buka depa bagi hampa. Sebab time tu memang pecah lah waktu tu. Walaupun orang semua duk lemah-lemah ni memang pecah habis. Lepas tu habis-habis semua tu juri beritahu lah terima kasih. Sebab
bangunkan kami daripada tidur. Ayat tu yang aku ingat. Siapa? Saipul Apek. Saipul Apek bagi ayat tu. Daripada tu terima kasih hampa dah bangunkan kami daripada tidur. Sebab kami daripada tadi memang dah lemau dah. Berapa lama dah memang buat tu. Alhamdulillah lah. Okay, Bawi. Apa yang hang harap dengan kumpulan hang yang ni di masa depan? Yang hang simpan, yang hang pendam selama ni, selama hampa berkumpulan? Macam aku harap satu hari kami akan jadi somebody lah. Somebody ke arah mana? Ke arah Ke perniagaan ke? Selebriti ke? Kalau boleh daripada semua cabang. Daripada semua cabang. Kami ni tamak. Kami jenis tamak. Oh, tamak. Memang kan kalau boleh lah kita nak di semua cabang kita berjaya lah. Patutlah, tak kaya. Dia tamak. Dan biasa lah manusia kan. Tapi sebenarnya hang apa harapan hang dengan cute sekarang ni? Harapan macam aku cakap lah, memang aku nak jadi somebody lah. Somebody dalam kami industri seni. lah. Tapi macam hampa semua tahu lah, industri ni dia Sedikit pusing. Dia macam roda. Waktu ni Dia kita spin lah. waktu ni dia tengah Spin yang cakap spin ni. Ada sejarah kan spin. So hang dengan tim hang tak ada masalah apa? Tak ada masalah, alhamdulillah. Semua okey Semua okey lah. Hari-hari kalau Dari segi ni call time ke apa ke semua ikut time lah. ikut time lah buat masa ni. Dari segi call senang jawab ke apa ke semua okey lah. Alhamdulillah buat masa ni senang jawab lah. Masih berjumpa lah. Masih berjumpa lagi. Sebab ada lagi kami jok Hidup lepas lagi ni. lah. Hidup masih. Kalau tak kan akan keluar nanti gambar yang colour hitam putih tu kan. Sendo Cute ni salah seorang anak seni Pulau Pinang yang pernah menang pertandingan gegar lawak Astro nombor 1 kan. Betul, nombor 1 juara satu. Juara satu lah. Jarang juara dia duduk nombor 8 9 dah. Ya, sebab aku pun tak pasti hang ni tahu bila hang menang tak menang. Apa menang tak menang? Aku tak pasti. Antara Google ke? Sebab saya tak kenal dah. Tak kenal? Saya tak kenal. Okey. Yang kenal dia ni hang lah. Betul. Hang yang saja yang saya. Bawi saya nak panggil kawan saya boleh tak? Siapa dia? Alah, depa ni Sendo Cute ni. Ini dia artis lah. Wow, tak kenal tu. Bila tu? Ada 2-3 hari lepas. Oh, 2 3 hari lepas baru kenal aku. Oh, aku tengok gambar. Hang nampak yang munafik. Boleh share sikit ke? Boleh. Sinopsis berkenaan hampa punya projek baru teater ni. Share. Cerita seram ke? Cerita cinta ke? Fight ke? Apa ke? Dia Tak lebih payahlah cerita banyak. Aku pun tak banyak sangat. Ya aku tahu. Hang macam saja-saja nak bersembang. Dia cerita komedi lah. Kita kebanyakan komedi lah. Jarang kita buat cerita ni. Lah. Lepas masa awal dulu masuk teater saja aku ingat 1-2 teater saja aku serius. Lain semua comedians. Semua lawak punya ni lah cerita. So memang dalam banyak-banyak karakter ni hang memang hang nak stick pada komedi ya. Komedi. Ataupun hang teringin nak tiba-tiba hang rasa aku teringin lah nak bawa karakter psycho ke, lelaki gatai ke, jahat ke, yang betul-betul pure punya. Niat tu ada lah, niat ada. Tapi tak boleh bawa bukan sebab apa. Sebab lah ni kebanyakan semua yang bila KMP ni semua kawan-kawan ada. Jadi hang tak boleh serius sangat. Kawan-kawan ni dia macam iblis lah. Mereka ni akan ganggu hidup aku. Aku dengar on kamera tu, mereka timai lalu duduk begini, duduk begitu. Yang keluar senjata macam-macam. Macam hang pernah berlakon sekali dengan kami ke? Pernah ke? Kalau nak cakap tipu memang tak pernah lah. Kalau sebab aku jarang cakap tipu, kayak pernah lah. So, satu frame. Kami panggil Sendo Cute ni untuk orang depan nak ketengahkan balik nama-nama anak-anak seni tempatan Penang yang orang tak banyak kenal. Yang kelabu sikit lah. Yang suam-suam kuku lah. Tapi kita nak tetap nak bagi tahu kat orang yang depa ni masih wujud. Dan sebelum ada influencer sekarang ni, depa pernah jadi artis. Di dalam satu pentas yang besar. So nak bagi tahu dekat influencer sekarang ni, kalau hampa macam mana famous pun lah ni, jangan sombong. Betul, jangan. Dan hampa kena ingat ada pelapis-pelapis lama yang masih ada lagi. Hidup ni. Walaupun dia job kurang. Ada job. Job ada. Bukan kurang daripada pengetahuan hang. Kalau siapa yang nak masuk kami punya grup WhatsApp
Sembang Kemas Fans Club. Boleh DM akaun ni, nama dan nombor phone. Saya akan invite hangpa masuk dalam grup WhatsApp kami untuk kita lebih eratkan silaturahim kita lah. Untuk kita akan update sentiasa info terbaru berkenaan tim Sembang Kemas. Apa projek terbaru, apa projek terbaru. So terima kasih Sendo. Okey. Terima kasih Baik, sama. sebab mai luangkan masa kami. Walaupun saya tak berapa suka sangat. Sama. Cuma saya tak cerita. Sebab projek terbaru kita nak main ni, dia ada. Oh dia dah. Oh tak beritahu. Mana tak beritahu kan kita meeting hari tu. Oh tak apalah, aku sukalah. Dia Ya. kita suka free. Free. Dan lagi aku belah dari sini. Dah, kita menghormati semua orang kata apa daripada segi pelawak pelakon di Pulau Pinang ni sebenarnya kita hormati semua. Betul. Jadi kita nak mengangkat depa ni balik sebelum ada influencer ni depa yang power lah daripada buat benda-benda yang Apa pun aku nak ucap terima kasih. Awi dengan Amir sebab berani jemput aku. Tak ada apa. Sebab aku ni abang kawasan sini. Aku biasa masuk MMA 3 kali. Nanti kali masuk. So Aku yang sapu minyak kan. Dia itu dah tu macam motor. Itulah. Okey. Jadi terima kasih banyak semua yang support tim Sembang Kemas daripada mula sampai hari ni. Jadi kita jumpa minggu depan. Terima kasih banyak semua. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye.